Assalamualaikum. Bang, minta maaf bang, saya tak ada duit nak makan. Ada tak apa-apa yang boleh saya makan? Boleh. Boleh bang? Tak apa ke bang? Apa? Tak susahkan ke? Tak. Terima kasih bang. Abang nama apa bang? Sarul. Sarul. Dah lama berniaga sini? Alhamdulillah dah 3-4 tahun. 3-4 tahun. Bisnes macam mana bang? Alhamdulillah boleh lah. Kadang boleh, kadang tak boleh. Biasa berjalan. Dia tengok cuaca. Biasa buka pukul apa? 10 sampai? Sampai 6. Air ada air. Naik. Tak apa ke bang? Boleh ke? Air jambu naik berapa agak-agak? Air kelapa boleh bang? Tak apa ke bang abang bagi ni? Tak apa dah sedekah. Tak apa. Hidup ni kita bukan cari duit dah. Apa nak cari ikan? Yang duit untuk makan, cari tai. Ya. Yang kita sedekah orang ni yang ikhlas tadi amal ibadah biar sikit-sikit. Betul. Betul bang. Abang percaya pada rezeki tak? Itu tawakal itu. Tawakal. InsyaAllah ada rezeki. Ada rezeki tak ke mana lah. Betul. Allah Ta'ala bagi. So abang percaya lah. Percaya. Kita ada Allah Ta'ala. Kalau abang tolong saya, orang lain tolong abang juga. Macam tu abang percaya. Alhamdulillah. Percaya. Okay abang, ni sebenarnya ada orang sedekah ni bang. Ni ada 200. Sebab abang tahu bang, sebab abang dah tolong saya. Abang tak kenal saya pun. Ni bang, tak apa. Ni orang sedekah. Betul-betul. Saya ikhlas tu. Tak apa, saya pun ikhlas tolong abang. Abang tolong saya pun tolong abang. Abang baik dengan saya bang. Ni memang orang sedekah kan untuk orang baik macam abang. Amin, amin. Terima kasih Terima kasih bang. Okay. Apa nama kau? Daniel. Cukup kan? Cukup. Semoga abang dimurahkan rezeki bang. Semoga bisnes abang jalan dengan lancar. Banyak tu. Okay, tak apa bang. Sehari cari ni. Alhamdulillah, rezeki abang lah. Saya ikhlas kalau betul-betul. Makan, minum apa dahan. Oh, saya cakap tadi kita hidup ni bukan nak cari duit. Amal nak cari. Betul. Terima kasih banyak. Okay bang, terima kasih bang. Semoga semua dipermudahkan bang. Okay bang, terima kasih. Terima kasih ya.